mainan, kumpul kenangan. Hari ni kita akan tengok salah satu aksesori paling padu dalam siri Blokies Defender version, iaitu Bruticus Combining Accessory. Ini bukan sekadar aksesori biasa. Ia adalah satu set gabungan yang boleh menggabungkan beberapa unit Blokies yang lain menjadi satu figure combiner yang lebih besar dan padu. Bagi yang tak tahu, Combine Mode ni bermaksud kita ambil beberapa robot Blokies dari set yang lain dan dia akan digabungkan untuk menjadi satu robot yang baru. Untuk versi ini, kita akan ada setiap unit Defender daripada set-set yang lain yang direka khas untuk bergabung untuk jadi tangan, kaki ataupun badan utama untuk Bruticus. Di dalam set Combining Accessory ini, anda akan dapat join penyambung bahu, extension untuk kaki, stabilizer belakang dan juga armor tambahan supaya figure kita akan dapat lebih solid. Semua bahagian ini sangat penting kerana ia akan memastikan Bruticus berdiri teguh dan tidak mudah tumbang apabila siap dipasang. Apabila siap digabungkan, Bruticus akan dapat jauh lebih besar berbanding Blokies daripada set Defender yang lain. Dia lebih berat dan pastinya dia akan dapat lebih intimidating berbanding dengan unit individu yang lain. Inilah kelebihan Combining Accessory yang akan menaikkan level display koleksi Blokies anda ke tahap yang seterusnya. Kalau anda peminat combiner dan display maker, Bruticus Defender version ni memang wajib untuk anda ada dalam koleksi anda. Sekian saja video kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye!